Sekarang ni banyak seller mengeluh tentang komisen yang tinggi yang dicaskan oleh platform-platform, sampailah 23.5%. So ada isu ke di sini dari segi anti-competitiveness? Kita tak ada banyak pilihan e-commerce platform di negara ni. Tiba-tiba syarikat yang boleh menjanjikan guaranteed purchases kan, dia mula mengenakan commission. Google tak benarkan third party cookies anymore. Bukankah itu satu benda yang baik kepada pengguna? Hampir 70% manusia di dunia ni menggunakan Android. So mereka mempunyai data yang begitu banyak yang mereka boleh manipulate sendiri. Dia tak nak orang lain ambil data. Itu yang sebab tu dia kata perundangan data privacy itu penting. Kena ada. Di Malaysia ni tak ada langsung lah. Ya, memang betul sekarang ni kita kagum sangat dengan kecanggihan teknologi AI. Kita mesti tidak tertinggal dengan teknologi AI dan sebagainya. Itu betul. Tetapi apa yang kita kena pastikan, kita tahu apa yang kita guna di telefon kita ni.